apa ni? Ada promotion. Jom. Masuk. Oh, tu. Apa kampungan ni? Tak biasa kedai buku. Ayah nak kena cari buku apa? Doktor cakap? Doktor cakap nak suruh cari buku apa? Buku Jangan kira. Buku kira lagi. Lepas tu lukisan. Okey, jom. Buku kira. Cari. Doktor kata start dengan darjah 3 lah. Doktor kata yang mudah-mudah. Ada darjah 3 tu. Nantilah buku darjah 3. Jom. Nanti dulu bang. Doktor suruh cari buku. Seronoknya dah lama tak pergi kedai buku. Dulu masa saya belajar sekolah dulu semua selalu ada pergi kedai buku. Macam ni lah bang yang saya cakap tu. Dulu ibu bagi duit belanja kan, aku kumpul beli buku macam ni lah zaman sekolah dulu. Dekat kedai PS kat Semenjaya tu. Tak ada aku minta duit kat orang tua. Dia bagi aku duit, aku simpan tak makan. Lepas tu kumpul-kumpul beli buku macam ni. Ni ada darjah 3. Ni prasekolah. Kan doktor kata buku darjah 3. Ini English, dia suruh beli buku matematik kan. Ni matematik. Sekejap tengok. Tu kira apa? Dah tengah baca lah ni sabar. Ni kira lah ni. Ya. Nampak? Kan ada membaca semua kan. Cuba tengok dulu. Okay tak? Duit lagi lama. Apa? Gambar duit? Dia ni memang tak boleh nampak duit lah orang tua ni. Tu lain ke? Ni lain ke? Sama. Cuba tengok. Dia nak juga yang ada duit. Tadi dia dah buka. Jumpa ni dia. ada. Ya Allah. 2, 3. Mata duitan betul lah orang tua ni. 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 Kenal tak duit? Kenal duit mesti kenal. Orang tua duit kenal bang. Kau jangan. Lukisan drawing block. Nanti beli drawing block. Sabar dulu. Sama-sama. Ya ada lain. Ni. Apa tu? Arkitek apa? Yang ini bawah macam laut-laut, hidupan laut. Pilihlah mana. Yang ini tadi gambar-gambar Europe punya. Saya tengok. Letak. Masjid. Mana masjid? Bukan. Ni tengok ni. Letak ni. Jangan dulu ni. Tengok ni. Ni Moskow, Rusia. Ni macam ibu negeri Rusia macam tu. Moskow. Ini Hungary, Budapest. Macam tu. Okeylah ni. Boleh lah. Ini macam lain sikit. Ini apa? Ni dinosaur budak-budak punya. Yang tu ayah kenal ibu-ibu negara. Okeylah tu. Mana tahu ada rezeki kan pergi Europe. Australia. Okey. Apa bang? Europe tu. Kalau dia punya colour dia tu. Kali ada. Jalan dulu. Banyak lagi tempat. Okey. Kau janganlah bang. Colour yang tu ke? Pencil colour. Pencil colour je lah. Jap. Ni. Ni sudoku. Sudoku ni susah lah untuk ayah, tak boleh. Doktor cakap susah. Kalau ada sudoku yang senang okeylah. Ni yang dia suruh ni word search. Doktor suruh cari yang word search. Yang pilih-pilih ni. Tapi cari yang bahasa Melayu punya. Pilih apa tu? Macam cari kata. Ni cari kata. Ada bang yang kecilnya. Yang besar. Biar nampak. Di sini. Buka. Cari kata durian. Cari kat sini durian. Nampak tak? RM4 ke? Yang mudah sikit lah kot bang. Nampak? Alah RM4 ni apa? RM4 je ni. RM7.9. RM7.9 lah. Kau tak nampak? Engkau yang kena buat ni. Saya buka tadi dah nampak. Ni. Nampak ni? Apa tadi? Durian ni kan? Ni Ni. Durian. La ilah teruknya mata dia ni. Cempedak ya. Ada? Dah nampak dah cempedak ni. Cempedak. Ni benda-benda berfikir ni. Doktor suruh buat. Kedong-dong. Elok-elok macam ni. Elok. Ni apa ni? Cari yang mudah sikit lah. Cari yang mudah sikit. Rambutan macam tu lah.
Dia pula yang buat. Aku takut dia yang buat ni. Buah naga. Mana ayamnya? Tu. Oh, dah letak situ dah. Sekali lah, sekali. Ha. Boleh tak? Plastik. Plastik lah. Ha. Kasih pecah-pecah. Oh, ada diskaun. Dia ambil yang itu. Oh, tak tahu lah diskaun. Oh, bagus. Tahu lah. Ada member. Tak ada.